Apa dia Wuling Bingo ni? Ini adalah satu di pilihan EV bawah RM100,000. Wuling Bingo ini adalah EV mampu milik yang bakal dilancarkan pada suku yang sama dengan produk EV dan Proton Emas 5. Rupa Wuling Bingo EV ni tampak kecil dan comel dengan desain keseluruhan seperti K-Car. Bahagian dalam pula mendapat sentuhan seperti kereta kecil Eropah dengan kombinasi warna kemasan coklat putih dan papan pemuka bersama corong aircon dan punat yang bulat. Setakat ini spesifikasi yang kita akan terima tak confirm lagi, tapi mengikut dari pasaran Indonesia, ia datang dengan dua varian. Varian long range datang dengan bateri 31.0 kWh, LFP dengan kitaran China CLTC mampu beri jarak sejauh 333 km. Varian premium range dengan bateri 37.9 kW pula 410 km. Motor elektrik hadapan menjadi nadi kepada kedua varian dan hasilkan 68 PS dan 150 Nm. Rancak betul segmen EV bawah RM100,000 ni. Korang rasa tertarik tak sekarang nak pakai EV untuk driving dalam bandar?